panjang sebenarnya kalau nak cerita tentang perjalanan Darul Furqan ni. Ya, perjalanan yang panjang dan berterusan insya-Allah. Kami mengharapkan kepada individu-individu yang bermurah hati di luar sana untuk bersama-sama memberikan infak kepada Darul Furqan. Terima kasih kepada semua pewakaf dermawan yang mempercayai Darul Furqan Segamat, dan begitu juga tidak lupa pada sahabat kita kontraktor Cik Jafar yang banyak membantu sehingga siap projek kompleks pendidikan Darul Furqan Segamat. Semoga segala jasa baik tuan-tuan dan puan-puan penerima semua, Allah sajalah yang membalasnya dengan syurga insya-Allah. Kami berharap pembangunan kompleks Darul Furqan yang dirancang ini berjalan lancar, dan kami merayu sokongan dari anda agar ianya menjadi kenyataan. Tanpa sokongan anda, siapalah kami? Berikut merupakan ahli jawatan kuasa Darul Furqan Segamat. Ia diketuai oleh Ustaz Haji Abdul Hadi Suhaimi, pemegang ijazah sarjana muda Bahasa Arab Universiti Al-Bait Mafraq Jordan dan ijazah sarjana pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau merupakan seorang guru kanan mata pelajaran pendidikan Islam dan Bahasa Arab di SMKA Segamat, pemegang tauliah guru takmir negeri Johor dan penggerak NGO. Timbalan pengerusi disandang oleh Tuan Haji Muin bin Abdul yang mendapat pendidikan ijazah sarjana muda pendidikan UPM dan ijazah sarjana sains UNIMAS. Beliau merupakan pesara guru dan penggerak NGO. Mudir bagi pengajian umum ialah Ustaz Zairul Al-Adib, pemegang ijazah sarjana muda dakwah dan kepimpinan Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau bertugas sebagai pegawai Hal Ehwal Islam Hospital Segamat dan pemegang tauliah guru takmir negeri Johor. Pegawai takbir Darul Furqan Segamat ialah Cik Suhana Suratman yang mempunyai diploma pengajian perniagaan dan pengangkutan, ijazah sarjana muda pentadbiran, perniagaan dan perbankan Islam UiTM Segamat. Cik Suhana bertugas sepenuh masa di Darul Furqan Segamat dan bertindak sebagai penggerak NGO. Mudir bagi Mahat Tafiz pula ialah Ustaz Nur Akmal Muhammad Noor yang mendapat pendidikan Diploma Tafiz Al-Quran dan Syariah Darul Quran Jakim. Beliau mempunyai pengalaman sebagai guru tahfiz, pemegang tauliah guru Al-Quran Am Negeri Johor dan pensyarah sambilan UiTM Cawangan Segamat. Pegawai dana dan aset disandang oleh Encik Amir Sufari yang mempunyai ijazah sarjana muda kepujian pendidikan dalam bidang fizik. Beliau merupakan seorang guru di SMK Bandar Putra Segamat Johor. Mudirah Pondok Warga Emas ialah Ustazah Zarah Abdul Wahab yang merupakan pemegang tauliah guru Al-Quran Am Negeri Johor.
Ustaz Saiful Saleh dan Ustaz Muhammad Nordin sebagai Pegawai Perhubungan, Haji Kamruddin Saad dan Encik Hamzan Wali sebagai Pegawai Aset, Haji Haziq Abdul Manap dan Haji Raib sebagai Pegawai Landscape, Haji Ibrahim sebagai Pegawai Pembangunan, dan yang dikasihi Puan Hajah Azizah sebagai Pegawai Kebajikan dan Puan Nur Izaida sebagai Pegawai Promosi. Hari ini, Februari 2024, genap setahun Pejabat Sementara Pengurusan Darul Furqan Segamat beroperasi. Pada peringkat awalnya, kos penyelenggaraan dan pengurusan hasil sumbangan daripada AJK Pengurusan sendiri. Alhamdulillah, pelbagai urusan pentadbiran dan pengurusan dapat diselesaikan, antaranya permohonan Rizab Melayu, pertukaran nama dalam geran tanah dan urusan-urusan bank. Untuk makluman, dana pelancaran awal bagi pembangunan Surau Darul Furqan Segamat telah dilancarkan secara atas talian pada Januari 2023 dan pembangunan surau telah dimulakan pada Mei 2023. Setakat ini, Darul Furqan Segamat telah membayar sebanyak RM415,000 kepada kontraktor dan berbaki lagi RM145,000. Surau Darul Furqan Segamat merupakan fasa pertama pembangunan Kompleks Pendidikan dan Dakwah Darul Furqan Segamat. Kami dari pihak pengurusan mengharapkan agar pembangunan kompleks ini dapat berjalan mengikut perancangan. Selepas pembinaan Surau Darul Furqan, kami beralih ke fasa seterusnya iaitu pembinaan Pondok Warga Emas. Pembangunan fasa pertama Pondok Warga Emas dijangka akan bermula pada awal Mac 2024. Dalam perancangan, di sinilah tapak pembinaan Pondok Warga Emas yang bakal dibina. Dalam fasa ini, 20 unit pondok yang akan dibina dengan keluasan 14x20 kaki persegi. Ia dilengkapi dengan ruang dapur, tandas, bilik air, elektrik serta berjublim penuh. Harga yang ditawarkan dengan serendah RM42,000 sahaja. Seiring dengan pembangunan blok Pondok Warga Emas, insya-Allah kami akan bangunkan blok Mahat Hafiz bersebelahan dengan Pondok Warga Emas dengan keluasan tanah sekitar 0.5 ekar. Di bahagian tanah ini, insya-Allah kita akan bangunkan blok Mahat Hafiz Banin di sebelah kanan, Dewan Makan di bahagian tengah dan juga blok Mahat Hafiz Banat di sebelah kiri. InsyaAllah dalam satu-satu masa, kedua-dua bangunan ini boleh menempatkan sekitar 100 orang pelajar. Sebaik sahaja Darul Furqan Segamat mula beroperasi, kita akan mulakan dengan kelas pengajian umum dan juga kelas pengajian Al-Quran. Untuk kelas pengajian Al-Quran ini, kita akan menyaksikan kepada golongan kanak-kanak dan juga golongan dewasa. Nantikan pengumuman rasmi daripada kami untuk anda mengikuti kelas pengajian ini. Lain daripada projek Warga Emas, projek Tafiz, kami juga mengusahakan tanaman kontan seperti ubi keledek, ubi kayu dan juga nenas. Hasil penjualan tanaman ini nanti akan disalurkan penuh ke dalam tabung pendidikan dan dakwah Darul Furqan Segamat. Tanah berkeluasan 1 ekar ini dianggarkan mampu memuatkan 150 pokok nenas, 250 pokok ubi kayu dan 250 pokok ubi keledek. Kami sangat berharap agar tuan-tuan puan-puan dapat memberikan sokongan penuh kepada kami. Ma'assalamah, jumpa lagi. Terima kasihku atas kesetiaan, terima kasihku atas kebahagiaan.